Okay, pack yang seterusnya. Pack yang ketiga. Who the heck is this? Tapi tak apalah, nak macam dah lupa. Kita dapat Tom. Tapi sayanglah Tom ni sebenarnya satu karakter yang menarik. I mean like, dia lah pembuat kapal Oro Jackson. So karakter dia sangat menarik. Tapi lukisan kat sini kurang sikit lah. Tak apa nak menarik. Oh, tu dia. Kita dapat Nus Joro daripada sudut event card. And then kita dapat Bonnie ataupun Connie. I mean like, Bonnie masa tu lah, masa dia masuk Marijoa. Ni pun lukisan dia menarik. I mean like, dia ikut be better lah. But for now dia just normal je. And then kita ada Makino. Makino pun gambar dia biasa saja. But it's not that bad. Cuma tak ada apa yang wow. Again. Tadi kita dapat Topman. Now, wait. Kau tengok efek dia cantik. Again, bukanlah ini card yang kita nak. Kita nak card demon form dia. And demon form dia tu pun ada dua tau. Ada dua version. Tapi ini pun dah